Assalamualaikum semua, selamat pagi. Hari ini 23 hari bulan 10 2025. Alhamdulillah, ruangan atas dah siap. Pandak dah siap vacuum dah. Jadi dah boleh lah nak lepak-lepak kat atas ni. Nak bentang kotor ke, nak golek gelantang ke, boleh, insyaAllah. Pagi ni Pandak terjumpalah sesuatu. Alam satu, arwah alam apa pula nama dia, Pak Lanudin. Pak Lanudin, orang yang sama-sama buka rumah ni dulu tahun 1993, sebelum Pandak kahwin lah. Rumah ni Pandak buka dekat kampung Pak Abbas. Pandangan Pak Lang dengan beberapa orang kampung, termasuk Pak Lang, Pak Lanudin ni. Al-Fatihah untuk Pak Lanudin. Moga beliau aman di sana, insyaAllah. Jadi pagi ni Pandak nak sambung kerja-kerja bawah lah. Ada sikit lagi ni. Bahagian ni Pandak belum potong. Tingkap tu kekal lah. Jadi ruangan ni Pandak fikir, Pandak pun cakap buat ruangan terbuka je lah untuk laluan. Pintu luar tu Pandak akan betulkan, insyaAllah. Bayar kokoh. Okey. Ni Pandak nak sambung kerja-kerja dekat balkon ni, dekat Pandak punya ruang dapur ni. Okey. Kabinet dengan sinki, insyaAllah. Pandak baru nak pergi ke bawah. Jengah Wan dengan Pandak dah naik dah. Nyapu laman pagi-pagi. Dua menantu dengan mentua ni. Mana dia? Mentua Malang ni, mentua Malang ni mana? Tu dia. Aduh, Allah, Wan tak bertudung lah. Okey, Wan pakai tudung kejap. Okey, insyaAllah. Doakan kami semua sihat-sihat. InsyaAllah tangan Pandak memang dah jadi idap-idap lah ni. Okey. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kesembuhan buat Pandak. Okey. Dia Malang, Malang mana pula? Ni Wan. Okey, doakan kami semua, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kemudahan buat kerja-kerja kami, insyaAllah pagi ni. Okey, dan seterusnya. Assalamualaikum sayang semua. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Hari ini 24 bulan 10 2025. Semalam bawa, sebab Pandak buat ni lah. Ingat mudah, rupanya mencabar juga. Sampai ke petang Pandak layan. Okey, insyaAllah. Jadi pagi ni Pandak nak mulakan buat kawasan sini lah. Pasang rak-rak yang mana boleh dulu. Alhamdulillah. Siapa ingat kunci pintu ni? Kunci pintu ni. Ni rare kan? Okey, payah juga nak cari ni. Kan? Alhamdulillah. Ni lah. Pandak dapat cari. Nanti Pandak tukar. Alhamdulillah, dapat satu set penuh. Alhamdulillah, insyaAllah. Di hari pagi Jumaat yang penuh rahmat ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kerja-kerja kita. Doakan Pandak semua. Doakan Pandak, doakan Wan, keluarga semua, insyaAllah. Sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan segala urusan. InsyaAllah. Sayang semua. Assalamualaikum.
Assalamualaikum semua. Selamat petang. Para nak buat para tak siap lagi. Dia nak stop dulu dah kerja kayu. Besok Pandak nak start simen balik, insya-Allah. Orang Pandak sihat ya. Tangan Pandak ni, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala bagi kemudahan. Memudahkan semua. Okey. Kunci dah pasang. Pintu dah tutup, lampu dah tutup. Alhamdulillah, kunci baru. Okey. Besok Pandak update lagi lah. Bye. Assalamualaikum. Sayang semua. Bye.